pemandu van Pakistan bawa Avanza, potong sana, ciluk sini, langgar rumah dengan 3 biji kereta yang lain. Tak tahu lah dia ada lesen ke, tak ada lesen tu kita tak tahu lah, tapi dia warga Pakistan. Ni YB Tinilok, ni yang patut engkau selesaikan dulu. Pemandu-pemandu warga Pakistan ni banyak memandu di jalan raya Malaysia ni. Ada separuh ada lesen, ada separuh tak lesen. Itu yang patut dibenteras. Rampas kereta mereka, sita. Tak boleh ditebus. Siapa pakai nama kereta tu yang panggil owner dia, denda. Buat kau rasakan denda RM5,000. Itu patut Tuan YB benteras dulu. Kalau nak menjaga keselamatan jalan raya lah. Sebab mereka dah cukup banyak dah. Begitu juga pemandu-pemandu lain, warga asing. Kan? Itu patut dibenteras. Kan? Itu sepatutnya dulu. Bukannya lori dia tu kasih makan dengan lesen cukup, rotek cukup, cuma buatan lebih. Itu nombor 2. Ini dulu. Tu, yang roda 3 bawa besi buruk atas lari, itu dibenteras dulu. Baru kita boleh selesaikan masalah lori dan bas yang buat laju-laju ni. Kan? Itu macam mana dia nak ganti rugi tu? Terus tu pihak Avanza tu ada rotek tidak, kita tak tahu tu. Kan? Sebab insurans, kalau pemandu warga asing tanpa lesen, dia tak bertanggungjawab dah. Kan? Jadi mangsa dia apa? Yang tak nyaya apa? Tuan punya rumah dan kata-kata yang lain. Kan? Memang tak ada unsur jenayah. Sebab apa dia memandu? Tapi memandu cara cuai. Dengan ni negara dia ke? Ini patut YB Anti-Neluk benteras. Barulah kita boleh bincang tentang yang lain. Selagi jalan raya penuh helai mereka, selagi itu lazam.